Hamzah pula dah nak buat surprise lah. Nak umum sesuatu katanya hari Sabtu ni. Pasal 7 reset tu lah. Kan, Convention Reset Malaysia 2026. Tak tahu aku cakap. Orang Melayu hari ni, kita duk ada macam-macam parti Melayu lah. Pening kepala duk tengok ni. Luar gabungan kerajaan saja ada macam-macam parti Melayu. You name it lah. Putera, PAS, Pejuang. Benda sama Hamzah dengan geng-geng dia akan cerita nanti. Dalam convention tu apa kau ingat dia nak cerita pasal ekonomi ke apa? Dia akan cerita pasal penyatuan Melayu lah. Melayu kena bersatu, Islam Melayu kena bersatu, Islam Melayu tergugat. Reset hadir menawarkan, menghulurkan tangan penyatuan Melayu. Kita kena lawan DAP habis-habisan. DAP musuh kita, DAP itu, DAP ini, Anwar itu, Anwar ini. Melayu kena bersatu, Melayu kena duduk sama-sama. Melayu tak boleh berpecah, yang berpecah tu dia saja. Skrip yang sama. Kau nak expect apa? Apa pun Hamzah akan umum nanti, dia tak akan bawa apa-apa perubahan pun. Sama je. Cuma kau kena ingat satu lah. Puak-puak ni nanti, ni yang duduk dengan Hamzah ni. Bila dah sampai masa nak susun jawatan nanti, nak susun kursi bertanding nanti, dekat situ dia akan kekah sama-sama dia. Tahu kekah, gigit sama-sama dia ni. Kalau PAS dengan Bersatu pun boleh bercerai, sebab masing-masing berebut jawatan apa semua. Kau ingat Hamzah dengan geng-geng dia ni, kalau dia umum kerjasama apa, contoh dia umum kerjasama, Hamzah umum mereka akan buat kerjasama politik dengan PAS. Apa kau ingat bila dia buat kerjasama dengan PAS, dia akan work together nicely? No, tak ada maknanya, dia akan bergaduh juga nanti. Dan Hamzah sekarang ni dia tahu, the only way dia dengan geng-geng dia ni boleh survive, boleh terus kekal relevan, baik PR16 ke apa ke, the only way nak survive ni adalah kena bagi tadah muka pada PAS. Itu je. Bagi jadi baruah kepada PAS. PAS ni masih memiliki kuasa, boleh sign watikah calon-calon reset. Calon-calon pada Hamzah ni nak bertanding PR16 ni boleh pakai logo Perikatan Nasional. Baik PR16 ke PRN Johor Negeri Sembilan ke. Sebab kuasa nak sign watikah ni masih ada pada PAS, pada apa nama Samsuri tu. Dia masih pengurusi PN lagi. Kat sini lah yang menarik. PAS ni kita tahu dia tengah duk pujuk UMNO nak bergabung balik, janda lama dia nak buat Muafakat Nasional 2.0 lah, apa benda lah. Dalam masa yang sama PAS Hamzah pun tengah duduk di kiri-kiri nak duduk dengan PAS. Kau bayangkan 3 parti ni nanti, aku tak tahu Hamzah dia buat parti apa, 3 puak ni nanti dia akan duduk sama-sama. Kau tengoklah nanti dia akan bergaduh macam mana. Dia punya kelang kabut nanti, huru-hara bergaduh nanti macam mana, kau tengok. Depan orang Melayu dia akan cerita lah, kita ni nak menyelamatkan Melayu, kita akan bekerjasama, penyatuan Melayu itu ini. Belakang orang Melayu dia bergaduh rebut jawatan. Kita bukan tak pernah lalui perkara ini. Aku cakap dengan korang, Cukup-cukuplah orang Melayu duk kena tipu dengan puak-puak ni. Cukuplah. Kita banyak kali kita tengok benda yang sama, skrip yang sama. Ini adalah satu lagi yang kena bagi tahu ni pada geng-geng Hamzah ni. Poster yang kau bawa keluar convention reset kau ni, kau tak check betul-betul ke apa? Tu kau tengok bintang ada berapa ni. Ini satu penghinaan daripada Jalur Gemilang. Kalau DAP buat keluar poster macam ni, macam mana? Bukan main marah kita nanti. Aku pun marah bendera Malaysia, bendera Jalur Gemilang kena ini, kena main-main macam ni. Ni Akmal Saleh mana? Akmal Saleh ni tak pula mengamuk kau. Ni geng Hamzah ni main-main dengan bendera Malaysia, menghina Jalur Gemilang. Kau pergi mana Akmal? Mengamuk lah.